gitu je. Tengok gitu. Asyik. Kita kalau tu cabut waktu pasang ni, itu pasang kipas. Cucuk. Tak apa, siap pasang je. Buat hari tu. Pada tunggu kita je. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna 'ilman yanfa'una wa 'amalan yarfa'una waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hass 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Jadi insya-Allah kita akan sambung muzakarah pembacaan kitab Ayyuhal Wala yang disebutkan kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sebelum daripada itu kita buka majlis dengan umul kita Al-Fatihah, dengan niat juga kita sedekahkan yang pertamanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya kita niatkan kepada guru-guru yang telah mendidik kita, kemudian kepada ahli keluarga kita yang telah mendahului kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita niatkan Al-Fatihah itu juga kepada muallif kita dan sekalian para ulama yang telah berkhidmat kepada agama ini. Al-Fatihah. تفضل أستاذ شيء. لو كان علم مجرد العمل كافيا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في دارين آمين. فضل التحجد والاستغفار بالأسحار. أيها الولد لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء الله هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب
ضائعا بلا فائدة. Naam. Kemudian kita masuk kepada nasihat yang ke-10 berkaitan dengan kita kata kelebihan ataupun suruan Al-Imam Al-Ghazali kepada anak murid dia berkaitan dengan bangun untuk beribadah pada waktu malam. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jika sekiranya ataupun seandainya semata-mata ilmu itu berpada kepada kamu, maka tidak ada dan tidak berhajat kepada amalan, maka nescaya tidak ada faedah lah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di dalam hadis kursi yang dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari. Dan Allah Ta'ala berfirman, hal min sa'ilin, adakah di kalangan mereka itu yang memohon, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hal min mustaghfirin, ada ataupun tidak di kalangan mereka ini? Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat, adakah ada ataupun tidak di kalangan mereka ini mustaghfirin, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hal min taibin, ada ataupun tidak di kalangan mereka ini orang-orang yang kita kata bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Imam Ghazali kata, kalaulah semata-mata ilmu ini berpada, nescaya Allah dan juga tidak ada faedah amal kepada kamu, nescaya tidak ada faedahlah seruan-seruan tadi. Sebab apa dia? Sebab yang pertamanya memohon sesuatu itu adalah amal kita minta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ketika mana kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, itu juga adalah kita kata dalam satu bentuk amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita kata surah seseorang ini bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tengok secara ringkas, Imam Ghazali kata di awal, jika sekiranya berpadalah kita kata ilmu itu dan juga tidak ada faedah amal langsung kepada kamu. Amal di sini dengan erti amal apa dia? Imma amal yang wajib, imma amal yang sunat. Lepas tu kita tanya, apa perkaitan di antara pernyataan Al-Imam Al-Ghazali nak bagi tahu semata-mata ilmu itu, kalaulah semata-mata ilmu itu sudah cukup, amal yang tak ada guna, apa pula perkaitan dengan hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam nasihat ini? Sebab kalau kita tengok, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala tanya istighfar dan juga taubat ini bukankah kepada orang yang melakukan kesilapan, orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah begitu? Maka apa perkaitan di antara ilmu, amal dan juga hadis ini? Sebab kalau kita tengok macam mana sebut tadi, kalaulah kita kata istighfar dan juga taubat ini adalah kita kata surah amalan orang yang melakukan kesilapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa perkaitan dengan orang yang berilmu tapi tidak beramal? Jawapannya kita katakan apa dia? Yang pertamanya kita kena faham gini. Orang awam, mereka bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana mereka melakukan dosa kepada Allah, melakukan maksiat kepada Allah. Adapun kita kata orang yang khawas, orang yang rapat, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka melakukan kita kata istighfar dan juga taubat kerana mereka lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana mereka merasakan ada kita kata sembahyang mereka, puasa mereka, haji mereka, apa sahaja surah yang mereka buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka merasakan tidak sempurna, tidak cukup, tidak memadai. Maka sebab itu mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkaitannya apa dia nak bagi tahu? Orang-orang yang kita kata daripada hadis ini kita faham apa dia? Di sana ada faedah ketika mana Allah Ta'ala memanggil hamba dia. Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, ada faedah, ada ke orang yang memohon berdoa kepada Allah Ta'ala, beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu adalah surah orang-orang yang kita kata beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu di sana ada perkaitan di antara
ilmu dan juga amal. Sebab itu di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, lalu dinukil, dimasukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ke dalam nasihat ini. Ada perkaitan. Jadi tidak ada sebab untuk orang yang kita kata hanya terhenti kepada ilmu, semata-mata kumpul pengetahuan, tapi melupakan apa dia? Melupakan amal soleh mereka. Imam orang itu orang yang kita kata alim, ataupun orang itu adalah orang awam. Imam orang itu orang yang duduk dalam bidang agama ataupun tidak berada dalam bidang agama. Sebab kalau antum pernah ingat sebelum pada yang sebut, orang yang beriman, hal ehwal keadaan dia kena selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana sebut tadi, kalau orang awam mereka memohon ampun kepada Allah Taala kerana dosa mereka. Adapun kita, adapun orang alim, orang yang rapat, orang yang khusus, orang yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mohon ampun kerana apa dia? Kerana lalai kita dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kurangnya sempurna amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian soalan, bila mana kita sebut orang yang berilmu tapi tidak beramal, alang-alang kita masuk pada nas ini, soalan yang kita boleh timbulkan. Sebab kita kata dah tadi, orang yang berilmu, surah mereka kembali kepada Allah Ta'ala kerana mereka lalai dan juga ibadah yang tidak sempurna. Lalu kita tanya, adakah memadai seseorang yang berilmu tapi tidak beramal semata-mata mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala? Cukup ataupun tidak? Cukup ataupun tidak? Tak cukup. Dia ada ilmu, tapi dia tidak beramal dengan ilmu dia. Cukup ke tak dengan semata-mata dia istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala? Tak cukup. Sebab apa tak cukup? Sebab syarat taubat ada berapa? Syarat taubat ada 3. Yang pertama apa dia? Yang pertamanya mengakui ataupun insaf dengan dosa dan juga maksiat yang, ataupun kita kata rasa menyesal dengan dosa maksiat yang dilakukan. Yang kedua, dia kena buat apa dia? Dia kena tinggal. Dia tidak buat dah perkara tersebut. Syarat yang ketiga ataupun rukun taubat yang ketiga apa dia? Dia kena berazam, dia tidak akan duduk dalam tempat tersebut, dia tidak akan melakukan dosa maksiat tersebut. Bila mana kita masuk dalam nasihat, dalam perenggan yang pertama ini, apa yang Imam Ghazali nak bagi tahu? Tak berpada bagi orang yang berilmu tapi tidak beramal. Bahasa mudahnya, dia berdosa dengan ilmu yang dia ada. Sebab apa dia? Sebab dia tidak beramal. Lalu kalau kita timbulkan satu persoalan, adakah berpada orang yang berilmu semata-mata dia beristighfar kepada Allah Ta'ala? Jawapannya tidak cukup. Sebab apa dia? Syarat taubat yang kita sebutkan tadi, dia kena buat apa dia? Dia kena tinggal. Maka orang yang berilmu, untuk dia memperolehi keampunan daripada Allah Ta'ala, dia kena tinggal dosa yang dia buat. Apa dia? Dosa dia tidak beramal dengan ilmu-ilmu yang ada pada diri dia. Nampak? Besar ataupun tidak kita kata tanggungjawab yang ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada diri kita besar. Dan kita kena rasa perkara itu besar. Macam mana kita nak rasa? Kena duduk dengan orang soleh, kena duduk dengan orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka yang beramal dengan ilmu tersebut, nescaya akan lahir kita kata asar daripada akhlak, hayat, perbuatan mereka dalam sehari-hari. Jelas? Kita ulang sekali lagi, Imam Ghazali sebut pada nasihat ini, nak bagi tahu apa dia? Tidak berpada. Imam Ghazali sebut, kalaulah semata-mata ilmu itu sudah memadai dan tidak ada faedah amalan bagi seseorang, nescaya tidak akan Allah Ta'ala berfirman mencari orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan mencari orang yang beristighfar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan mencari orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Nak bagi tahu apa dia? Pengikat kepada ilmu mestilah amal. Dan itu kena ingat, orang-orang yang ada ilmu lagi besar tanggungjawab bebanan yang ada di atas bahu entum. Sebab apa dia? Kalaulah entum tidak beramal dengan ilmu yang ada pada entum,
semata-mata antum beristighfar kepada Allah Ta'ala berdasarkan rukun taubat yang kita sebutkan tadi, tidak melayakkan kita untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala, melainkan kita tinggal dosa tersebut. Dosa apa dia? Dosa tidak beramal dengan ilmu yang ada pada diri kita. Jelas? Boleh? Naam. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. Naam. Kemudian kita masuk kepada perenggan yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam surat dia kepada anak murid dia. Kata apa dia? Diriwayatkan bahawasanya sebahagian daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menyebutkan tentang, kita kata, pribadi Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada dia, ni'mar rajul huwa, sebaik-baik pemuda adalah dia, ataupun kita terjemuh secara literalnya, Abdullah bin Umar adalah seseorang yang sangat baik akhlaknya. Lau kana yusalli bil lail, maka apatah lagi, ataupun kita kata alangkah baiknya kalaulah dia, yakni siapa dia? Abdullah bin Umar ini mendirikan solat malam, ataupun kita kata mendirikan qiyamul lail. Okay. Yang pertamanya kita kena tengok dahulu, siapakah Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah Islam yang kedua. Tak. Siapakah Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar salah seorang daripada 4 fuqaha di kalangan para sahabat. Apakah kelebihan Sayyidina Abdullah bin Umar? Sayyidina Abdullah bin Umar, selain daripada dia dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dia juga merupakan dikenali dengan seseorang yang sangat kuat ittiba' kepada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diriwayatkan dalam satu hadis yang lain, para sahabat sebut, kalau nak tengok bagaimana bentuk ataupun kaedah tata cara sembahyang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengoklah Abdullah bin Umar. Daripada sudut berapa lama tamakninahnya, daripada satu rukun kepada satu rukun. Kalau nak tengok daripada sudut qada, angkat tangan dan sebagaimana, tengoklah Abdullah bin Umar. Sebab apa dia? Sebab Abdullah bin Umar sangat mencintai Nabi, dan hasil kecintaan itu diterjemahkan dengan mengikut sepenuhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak urang panjang ke hadis tu. Tapi berhenti situ sebab takut tak sampai murad. Lagi dipuji, dikenali apa dengan Abdullah bin Umar? Dikenali sebagai seorang yang sangat dermawan, sangat pemurah. Pemurahnya Abdullah bin Umar ini diriwayatkan dalam satu riwayat, dia pernah, ada riwayat sebut sedekah kepada 1000 orang. Ada riwayat sebut dia gunakan harta dia memerdekakan 1000 orang hamba. Pemurahnya Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini juga merupakan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut apa dia? Sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar, ataupun disebutkan apa dia? Disebutkan Abdullah bin Umar ini merupakan seseorang yang sangat baik akhlaknya. Tengok uslub Nabi. Yang pertama Nabi puji dulu. Nabi kata Abdullah bin Umar ini seseorang yang sangat baik akhlak dia. Tapi tengok, Nabi selit nasihat selepas daripada itu. Nabi kata apa dia? Lau kana yusalli bil lail, maka alangkah baiknya kalau dia ini mendirikan solat di tengah malam. Tengok. Yang pertamanya kita dapat belajar daripada hadis ini apa dia? Uslub baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak tegur, nak ajar sahabat untuk beribadah kepada Allah Taala. Nampak Ustaz Rashid? Betapa halusnya, betapa kita kata mulianya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebab apa Imam Ghazali datangkan hadis ini dalam nasihat kali ini?
kita tengok ulama menyebutkan kalaulah semata-mata umat ini umat Allahumma dia dan Al-Imam menyampaikan hak kepada tanpa pokok hulu. Dia yang ada pada datang tu kamu kepada siapa? Kepada imam yang memang berilmu di kalangan alim ulama rujukan umat pada waktu itu. Nescaya tidak ada faedah amalan, nescaya ada faedah hadis ini. Kemudian Imam Ghazali datang pula satu lagi hadis. Beritahu apa dia? Sebaik-baik orang di kalangan sahabat adalah Abdullah bin Umar, dan melengkapkan kebaikan dia bila mana dia mendirikan solat ataupun beribadah pada waktu malam. Dan kalau yang tengok syarahan hadis ulama pada hadis ini, kata Abdullah bin Umar, selepas daripada Nabi SAW sebut begini pada aku tidak pernah meninggalkan solat pada waktu malam. Kita banyak mana dah baca hadis Nabi betul tak? Berkaitan dengan fadilat solat malam, baca berkaitan dengan hukum, baca berkaitan dengan solat-solat nafilah, taubat dan sebagaimana. Tak. Bukan hatta hadis Nabi. Baca ayat Quran. Tak cukup baca ayat Quran. Hafal ayat Quran. Berkaitan dengan fadilat qiyamul lail. Tak cukup baca fadilat. Solat qiyamul lail. Beli pula tafsir berkaitan dengan solat faedah pada waktu malam. Tapi kita buat ke tak? Tak buat. Tengok akhlak Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata selepas daripada Nabi SAW sebut begini kepada aku tidak pernah meninggalkan solat pada waktu malam. Yang membezakan di antara orang ini beribadah ataupun tidak hanyalah dia nak ataupun tidak. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain. Nabi SAW sebut apa dia? Semua di kalangan kamu pasti akan masuk dalam syurga illa man aba. Kecuali orang yang tambah, orang yang enggan. Samalah juga. Kalangan kita ini, tak, imma comel, imma buruk, imma gemuk, imma kuruh, imma sihat, imma sakit. Semuanya Allah Ta'ala hamparkan jalan untuk beribadah dengan hamparan yang sama. Kita sahaja yang memilih untuk beribadah ataupun tidak. Sebab tu besar faedah. Tengok halus akhlak Nabi SAW. Tengok halus macam mana urutan susunan dalil-dalil yang dipilih oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk menyampaikan nasihat kepada anak murid dia. Naam. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يدع صاحبه فقيرا يوم القيامة أيها الولد. Naam. Kemudian kita masuk pada perenggan yang seterusnya. Nabi SAW pernah bersabda ataupun pernah beri nasihat kepada salah seorang di kalangan sahabat baginda Nabi. Nabi SAW sebut apa dia? Wahai fulan, ya fulan, janganlah engkau banyak tidur pada waktu malam. Kerana jikalau engkau terlampau banyak tidur pada waktu malam, nescaya engkau akan menjadi seorang yang fakir, seorang yang miskin ketika mana datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang pertamanya kita dah bincang berkaitan dengan hadis ni, kita dah bincang apa yang dimaksudkan dengan fakir di sini. Sebelum pada ni telah berlalu kepada kita nasihat berkaitan dengan orang yang muflis. Maka apakah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna miskin di sini? Dengan makna dia akan hadir, dia akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia
tidak ada amal. Dalam keadaan dia ini orang yang tidak ada banyak amal soleh, tidak ada banyak pahala. Lalu apakah murak yang nak disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Orang-orang yang mana memperbanyakkan ataupun memperpanjangkan tidurnya pada waktu malam, dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Sebab apa dia rugi? Sebagai contoh, disebutkan dalam kitab bagaimana seseorang, kalian hitung tak, ambil nega, jual aiskrim, ataupun jual air, ataupun apa dia lagi, jual ais. Tak? Kalaulah kita kata pada waktu pagi, tak, jual air, jual aiskrim lah mudah. Waktu-waktu ni kan, jual aiskrim tak. Kalau waktu pagi, contoh bawah ni, jual aiskrim. Katakanlah tidak ada orang beli. Dalam keadaan kita kata hanya duduk simpan dalam box sahaja. Dan aiskrim tu cair. Ada faedah tak kepada antum? Ada faedah tak kepada antum? Tak ada faedah. Sebab apa dia? Yang pertama, tak ada orang beli. Yang keduanya, aiskrim ataupun air itu sendiri akan cair. Maksudnya apa dia? Kita tak nak simpan dah. Dia akan berlalu pergi, bahasa mudahnya akan jadi rugi. Maka begitulah perumpamaan peluang yang Allah Ta'ala bagikan pada setiap malam kepada hamba-Nya yang banyak dosa macam antum dan juga ana. Tak? Untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi kita membiarkan ia berlalu pergi sebagaimana berlalu cairnya aiskrim yang anda bagi contoh. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala sebelum betul-betul kita kembali kepada Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Maka begitulah perumpamaan orang yang rugi. Dengan segala dosa yang dibuat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hampakan jalan untuk kembali, tapi dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ada ulama sebut, kalaulah seandainya diberikan tawaran untuk dia bertukar waktu ibadahnya pada waktu malam dengan harta yang begitu banyak, nescaya dia akan menolak. Faedahnya tidak akan sama. Sebab apa dia kata ulama? Yang pertamanya, faedah daripada harta dia akan binasa. Faedah daripada orang yang memanfaatkan waktu malam untuk beribadah kembali kepada Allah Ta'ala, dia akan kekal menjadi hujah di hadapan Allah Ta'ala. Apa dia? Menggunakan waktu-waktu tersebut untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi hujah kepada dia ketika mana dia hadir bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apakah kesimpulan yang kita nak buat pada nasihat yang ke-10 pada hari ini? Kita kena muhasabah balik, tanya pada diri kita. Dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, macam Anda sebut tadi. Kalau baca hadis Nabi, baca ayat Quran, baca tafsir, kita tahu. Tak? Kita tahu berbanding ahli keluarga kita yang duduk di kampung. Kita lebih tahu. Katakanlah kita tak tahu, tapi Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita tahu berbanding mereka. Tapi adakah kita menggunakan masa-masa tersebut untuk kembali kepada Allah Ta'ala ataupun sebaliknya? Tak. Wallahu Ta'ala alam, persoalan itu kita kena tanya dan kita kena jawab sendiri. Allah Ta'ala bagi peringatan melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita kata usaha para ulama untuk sampaikan teguran tersebut kepada kita, dan tinggal lagi kita sahaja yang memilih iman nak beribadat ataupun tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wa minal layli ayyuhal waladu wa minal layli fatahajjat bihi amrun wa bil ashari hum yastaghfiruna shukran wal mustaghfirina bil ashari zikrun. Qala sallallahu alaihi wasallam ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى صوت وصوت الذي يقرأ القرآن وصوت المستغفرين بالأسحار. Naam. Kemudian Imam Ghazali bawakan ayat Quran daripada surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah Ta'ala kata, dan disebutkan sebagai suatu bentuk perintah. Perintah kepada siapa?
Kalau antum tengok tafsir ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang beriman untuk mendirikan, untuk bangun pada waktu malam dan juga mendirikan solat. Cuma ayat ini dilihat oleh ulama fiqh ataupun ulama usul fiqh, mereka khilaf daripada sudut solat pada waktu malam ini menjadi perintah yang wajib kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi perkara sunat ataupun ibadah sunat kepada umatnya. Sebab apa menjadi wajib kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun apa lagi perkara-perkara yang menjadi wajib kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi menjadi perkara yang sunat ataupun sunatlah kepada umatnya, ada 3 dalam satu riwayat. Nabi SAW sebut 3 perkara yang menjadi wajib ke atasku. Yang pertamanya adalah tahajud pada waktu malam. Yang kedua adalah Ustaz Muih. Apa dia Ustaz Muih? Solat witir. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga? Siwak. 3 perkara yang menjadi wajib kepada Nabi, tidak kepada umat. Dan cubalah untuk ikut apa yang menjadi wajib kepada baginda Nabi SAW ini, nescaya kita akan mendapat perkara-perkara yang orang lain tidak dapat. Naam. Kemudian bila mana perkara tersebut menjadi kewajipan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah dengan erti kata dia menjadi bebanan kepada Nabi SAW, tapi dia menjadi suatu bentuk kesyukuran, suatu bentuk Nabi menzahirkan, kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan dosa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada ia berlaku, selepas daripada ia berlaku ataupun hal keadaan dia. Sebab kita belajar dah, para nabi dan para rasul hal ahwal keadaan dia adalah maksum. Tapi Nabi memilih untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena tengok balik pada diri kita. Nabi SAW dalam hal keadaan Nabi sudah diampunkan dosa, dijanjikan syurga, memilih mewajibkan kepada diri dia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala di waktu malam, dalam hal keadaan kita, umat dia yang tak tahu lagi di mana tempat kita berada. Apakah pilihan kita? Mewajibkan diri kita ataupun kekal dengan status sunat? Maka pilihan itu duduk pada tangan diri kita sendiri. Sebagaimana kita yang memilih esok exam malam ni nak study ke tidak? Dalam keadaan kita tak tahu. Kalau kita study tu kita mumtaz ataupun tidak. Tapi kita memilih untuk study. Sebab apa dia? Sebab kita tahu kalau kita study, insya-Allah kemungkinan dapat mumtaz tu tinggi. Maka samalah juga peluang yang Allah Ta'ala hampakan pada waktu malam. Kita yang memilih. Nak ataupun tidak. Macam Nabi SAW, kalau nak diumpamakan, Nabi ni memang pelajar cemerlang dah. Tahu dah. Kalau tu B, kod bentuk A, jawab A. B, jawab B. Tapi budak pun nak cerdik sikit macam kita. Nah, X kuasa 2 tu apa dia dan sebagaimana pun tak tahu, tapi malah nak balik buku, kita yang memilih untuk tak ambil study. Maka di manakah kesudahan kita? Wal'iyazubillah, kita minta Allah Ta'ala memelihara kita. Kemudian Imam Ghazali memetik firman yang kedua, yang mana disebutkan wa bi ashari hum yastaghfirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian disebutkan ia adalah salah satu daripada bentuk kesyukuran. Dan satu lagi sebelum nak terlupa, ayat dari dalam surah Al-Isra, ulama menyebutkan ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan untuk bangun pada waktu malam kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah daripada sudut Allah Ta'ala nak perkara tersebut daripada kita, tapi Allah Ta'ala nak membuka ruang kepada kita. Sebab kalau kita tengok hujung daripada ayat 79 ayat surah Al-Isra ini, Allah Ta'ala menjanjikan apa dia? Allah Ta'ala menjanjikan maqaman mahmuda. Allah Ta'ala menjanjikan suatu bentuk kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Kemudian masuk kepada ayat Quran yang kedua daripada surah Az-Zariyat ayat yang ke-18. Dan Allah Ta'ala bagi tahu kepada
umat Islam bagi tahu kepada Nabi ada di kalangan di sana suatu kelompok daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana pada waktu sahur hum yastaghfirun, mereka ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita tengok tafsir ayat ini, bukanlah mereka yang bangun seawal sebelum daripada waktu sahur ataupun pada waktu subuh itu ataupun di penghujung malam itu adalah mereka-mereka yang banyak dosa kepada Allah Taala, tidak. Tapi mereka adalah di kalangan orang yang kita kata kuat amal ibadat mereka, mereka memilih untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Taala sebagai salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada ayat yang ketiga yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17, wal mustaghfirina bil ashar, dan Allah Taala menyebutkan dan mereka-mereka yang beristighfar pada waktu subuh ini adalah ulama tafsir menyebutkan mereka ini adalah orang-orang yang berjaya ataupun salah satu daripada bentuk surah Allah Taala i'lan kepada umat manusia bahawa mereka adalah orang-orang yang berjaya, dengan erti kata Allah Taala memuliakan mereka yang bangun sebelum daripada waktu subuh ataupun sebelum waktu sahur ataupun bahasa mudahnya di penghujung malam, mereka-mereka adalah orang yang Allah Taala muliakan kedudukan mereka. Apa faedah daripada ketiga-tiga ayat ini? Imma ia datang dalam bentuk perintah, imma dia datang dalam bentuk syukur, imma dia datang dalam bentuk zikr, ataupun kita kata Allah Ta'ala mengungkapkan ataupun Allah Ta'ala memuliakan mereka. Kesimpulannya sama. Apa dia? Mereka memanfaatkan waktu di penghujung malam untuk duduk, mereka khususkan semata-mata masa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah persamaan yang ada pada mereka. Kemudian kita tengok kepada dalil yang seterusnya, Nabi SAW sebut 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya adalah suara ayam jantan yang berkokok. Kemudian mereka yang membaca Al-Quran. Yang ketiga siapa dia? Mereka yang suara orang yang memohon ampun pada waktu sahur. Sebab apa istimewanya? Okey, kita pergi satu-satu. Kenapa Allah Ta'ala mencintai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suara yang jantan? Di sana ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, jangan kamu cela ketika mana ayam jantan berkokok, kerana sesungguhnya mereka membangunkan orang-orang untuk solat subuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sebut ayam ini berkokok bila mana dia melihat kepada malaikat. Maka mafhum daripada hadis Nabi SAW ini, ulama menyebutkan sunat ketika mana kita mendengar ayam berkokok untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada waktu itu ada malaikat yang Allah Taala utus untuk kita kata kelak ataupun kita kumpul doa untuk dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suara orang yang mengaji Al-Quran, hak ni tak payah sebut dah. Berpada kepada kita telah sampai hadis kepada kita bagaimana Allah Taala akan memuliakan kedudukan ahli Quran, yang mana kedudukan mereka ditentukan dengan kita kata bacaan Al-Quran di sisi kedudukan mereka di sisi Allah dengan qadar bacaan Al-Quran ketika mana mereka ada di atas dunia. Berpada dengan kita memahami hadis tersebut untuk kita tahu betapa mulianya kedudukan ahli Quran yang membaca Al-Quran. Cuma kita nak highlightkan daripada hadis Nabi SAW ini adalah suara yang ketiga. Sebab apa Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang memanfaatkan waktu sahur untuk memohon ampun? Kata ulama ada 3 sebab. Yang pertamanya, kerana nak bagi tahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada waktu sahur itu adalah pada waktu yang kurang sibuk. Manusia ni dia kurang sibuk. Sebab apa istimewanya kita kata di penghujung malam. Kemudian yang keduanya, hati pada waktu itu dia tenang. Tenang daripada apa dia? Tenang daripada kesibukan ataupun daripada urusan dunia.
Yang ketiga, sebagaimana anda pernah sebut dah sebelum daripada ini, ulama sebut kenapa istimewanya pada waktu sahur, sebab pada waktu itu khusus ataupun mudah hati kita ini semata-mata nak tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah hati kita ini nak khususkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia? Kita bangun pukul 3-4 pagi, ada orang tahu ke? Tak ada orang tahu. Tak. Kalau katakanlah kita buka lampu pun, kalau kita tak share waktu bilik, kalau kita tak share bilik dengan kawan kita, tahu ke tak? Tak tahu. Sebab kita duduk dalam bilik kita. Ada orang share bilik, buka lampu. Kawan kata, oh bangun malam. Memang tak tahu. Nak khabar apa dia? Pada waktu malam ini Allah Ta'ala khususkan kepada orang yang memang Allah Ta'ala pilih sahaja. Kita yang memilih untuk bangun ataupun tidak pada waktu tersebut. Naam. Kemudian kata ulama lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab apa istimewanya kita kata suara orang yang istighfar sebelum daripada subuh ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada waktu tu mudah untuk kita kata ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu tu juga disebutkan oleh ulama melalui kitab tafsir mereka ataupun melalui kitab-kitab tafsir ataupun huraian ataupun syarahan kepada hadis Nabi SAW. Pada waktu itu Allah Ta'ala bungkak pintu-pintu langit untuk dimakbulkan doa. Bila? Tidak diketahui. Nabi SAW hanya menyebutkan dia berada di penghujung malam. Boleh? Naam. Wallahu ta'ala a'lam. وقال سفيان الثوري رحمه الله إن الله تعالى خلق ريحا تحب وقت الأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. وقال أيضا إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش ألا ليقوم العابدون فيقومون ويصلون ما شاء الله ثم ينادي مناد في شطر الليل ألا ليقوم القانتون فيقومون ويصلون إلى السحر فإذا كان السحر نادى مناد ألا ليقوم المستغفرون فيقومون ويستغفرون فإذا طلع الفجر نادى مناد ألا ليقوم الغافلون فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم. Naam. Kemudian dinukilkan Imam Ghazali menukilkan suatu kalam daripada Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ni siapa dia? Sufyan As-Sauri ni adalah salah seorang daripada kibar tabi'in. Bukan tabi'in, kibar tabi'in. Di sana ada beza di antara tabi'in dan juga kibar tabi'in. Di sana ada beza di antara tabi'in dengan tabi'in. Di sana ada beza di antara tabi'in dan juga orang yang khalaf. Kedudukan mereka itu antum tahu dah melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan dengan seafdal qurun adalah qurunku dan seterusnya. Itu antum boleh tengok syarahan ulama berkaitan dengan hadis itu. Cuma nak sebutnya siapa Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ni juga salah seorang daripada kalangan ulama yang ada mazhab dia sendiri. Cuma mazhab dia telah mati ataupun tidak berkembang. Berlakunya kita kata peredaran masa, mazhabnya tidak dikembangkan. Cuma nak bagi tahunya besarnya kedudukan Sufyan As-Sauri. Bila mana kita mengetahui kedudukan Sufyan As-Sauri, kita akan menghargai kalam mereka. Sebab apa dia? Kita mengetahui mereka bercakap bukan di atas dasar hawa nafsu macam kita. Mereka bercakap di atas panduan, dalil dan juga sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dia kata apa dia? Kata Sufyan As-Sauri, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan suatu angin yang berhembuh pada waktu sahur. Khusus Allah Ta'ala cipta angin tersebut untuk membawa zikir dan juga istighfar kembali kepada Al-Malikul Jabbar, yakni Tuhan yang Raja yang Maha Perkasa. Sebab itu sahabat-sahabat, kalaulah nanti masa nak berjaga malam untuk study untuk final exam ni, anda tak tahu antum perasan ataupun tidak, dia kalaulah antum berjaga malam ni, memang dekat-dekat waktu subuh tu dia auto tiba-tiba rasa sejuk. Dia kalau antum pernah berjaga malam, dia malam tu sejuk dah. Ataupun kalau malam tu panas kejap, tapi dekat-dekat nak waktu subuh memang dia akan rasa sejuk. Ni tajribah dari sendiri. Aku Nabi lagi. Nabi anggap je.
mengerti tadi je. Entah suruh kaji untuk sampai kita ada dekat yang menyambut ni nampak kalau satu tak mengaman cuma itu memang dan dia di siang dan di semua Allah salam balik kanan. Terjemah dah. Kemudian kata Al-Imam Sufyan As-Sauri lagi, dan apabila kita kata bermulanya pada waktu malam, nescaya akan ada kita kata malaikat yang ditugaskan untuk memanggil di bawah arasy. Hendaklah para abidin ini bangun. Maksudnya mereka akan diseru dengan suatu suara yang Allah Ta'ala tugaskan para malaikat untuk memanggil ataupun menyeru mereka-mereka hal min abidin, ada ataupun mereka menyeru kita kata para abidin untuk bangun daripada tidur mereka, dan mereka akan bangun dan bersembahyang dengan sembahyang yang banyak. Dan apabila berlalunya kita kata separuh daripada waktu malam, nescaya akan dipanggil pula hal min qanitin. Tak, maksudnya kenalah hendaklah bangun para qanitin. Nescaya mereka akan bangun dan bersembahyang sehinggalah pada waktu sahur. Kemudian apabila datangnya pada waktu sahur, akan ada pula suatu seruan. Siapa yang ingin bangun untuk beristighfar, nescaya mereka akan bangun dan beristighfar. Dan apabila masuknya kita kata waktu fajar, ataupun apabila matahari ni telah naik, kemudian akan ada suatu suara yang memanggil, dan wahai orang-orang yang lalai, nescaya orang tersebut akan bangun, dan mereka bangun daripada tidur mereka itu, kata Sufyan As-Sauri, laksana orang yang mati yang dibangkitkan daripada kubur mereka. Maksudnya Sufyan As-Sauri sebut satu riwayat, ada 4 jenis manusia yang akan dibangun, yang akan dipanggil oleh malaikat di bawah arasy untuk bangun. Yang pertamanya, panggilan yang pertamanya adalah untuk orang abid. Yang kedua, panggilan untuk orang qanitin. Yang ketiga adalah untuk orang yang mustaghfirin, orang yang nak beristighfar, orang yang nak memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat sekali, wal'iyazubillah, adalah min ghafilin, orang-orang yang lalai. Maka kita kena tanya, kita termasuk di kalangan orang yang mana? Dan kalau kita tengok daripada riwayat ni betul ataupun tidak betul, cuba kita tengok orang yang berjaga malam tengok FIFA. Cuba kita tengok orang yang berjaga malam tengok movie. Tak? Adakah mereka termasuk dalam orang yang membangunkan sembahyang subuh? Mereka termasuk dalam kalangan orang lalai. Mungkin akhwat tak ada lah ahwal ni. Syabak ni banyak yang ahwal ni. Ni nak masuk FIFA. Bila FIFA? Oh, si baik tak tahu. Asyik bila FIFA asyik? Tak tahu. Duduk Jordan mungkin tak rasa lah. Tapi bukan kita nak kata pada orang. Surah yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali ni adalah untuk kita berfikir. Yang pertamanya, sebab apa didatangkan riwayat ini daripada riwayat Al-Imam Sufyan As-Sauri. Yang pertamanya untuk kita muhasabah balik. Kita ni duduk dalam kategori mana di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita duduk di kalangan orang yang menghidupkan malam sepenuhnya diberikan dengan gelaran abidin? Ataupun kita menghidupkan sebahagian pada waktu malam, kita dipanggil sebagai qanitin? Ataupun kita menghidupkan di penghujung malam memohon ampun kepada Allah Ta'ala, disebutkan sebagai mustaghfirin? Ataupun kita termasuk dalam golongan orang yang ghafilin? Cuma Darhufah anda boleh jamin lah, mereka termasuk dalam golongan abidin. Cuma abidin dengan makna ibadah ataupun tidak, itu mereka sahaja yang boleh
meletakkan tafsil dan juga dawabit mereka. Betul tak Muih? Kalau wallahu ta'ala alam mana lebih kelas tasawuf ni. Astaghfirullahalazim. Itu yang pertama, untuk kita bermuhasabah. Adakah kita termasuk dalam golongan bila mana naik matahari, kalau bahasa orang kampung kak, matahari naik duduk atas kepala dah baru kita bangun. Maka kita kena beristighfar, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Hakikatnya kita termasuk dalam orang yang lalai. Lalai daripada apa? Lalai daripada menggunakan peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita duduk pada bab yang membincangkan berkaitan dengan faedah mendirikan ataupun sembahyang pada waktu malam. Nah, kemudian disebutkan peringkat-peringkat orang yang mendirikan, kita kata, qiyam oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Ada lebih kurang dalam 6 bentuk orang yang mendirikan qiyam pada waktu malam. Peringkat yang pertamanya adalah mereka yang mendirikan sembahyang, ataupun mereka yang, peringkat yang pertama adalah peringkat orang yang menghidupkan malam secara keseluruhannya. Malam bermula bila? Alik, malam bermula bila, Alik? Lepas maghrib. Bila berakhir malam? Kenapa kuat? Subuh. Ke berlaku khilaf ni? Dengar. Ke malam berlaku khilaf tak? Syamil kata malam bermula daripada maghrib berakhir dengan subuh. Dan memang itu pada waktu malam. Cuma buat apa nak sebut dobit ni? Sebab nanti disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya ada 6 bentuk peringkat. Peringkat yang pertama adalah mereka yang menghidupkan malam secara keseluruhannya. Mereka tak tidur. Siapa? Adalah mereka yang Allah Ta'ala pilih sahaja. Ada ke tak zaman kita sekarang? Ada. Cuma bukan kita lah. Yang confirmnya bukan kita. Kita menghidupkan juga malam, tapi bukan dengan ibadah. Itu kita. Ada ke tak mereka yang memang menghidupkan malam dengan ibadah? Ada. Kalau yang anda boleh cerita sebagai contohnya adalah Syekh Yusri Rushdi Hafizahullah Ta'ala. Syekh Yusri adalah salah seorang daripada ulama' di Azhar. Kerjanya ni apa? Kerjanya adalah pakar bedah. Pakar bedah masuk kerja pukul apa? Kita letaklah pukul 10. Agak mesin ni tak pastilah pukul apa. Tapi kita letak generalnya waktu office hour pukul 10. Habis pukul apa? Kita letaklah pukul 5. Syekh Yusri Rushdi Hafizahullah Ta'ala pada awal dia pada bulan Ramadan, dia akan, kita kata, pergi kerja, balik kerja, kalau bulan Ramadan kan terus qiyamul lail lah. Dia akan menghidupkan malam itu sampailah ke subuh. Dia akan tidur lepas daripada waktu duha. Daripada lepas subuh tu dia akan duduk di tempat dia, dia akan baca wirid. Sampailah ke duha, masuk pada waktu duha, barulah dia akan sembahyang duha, barulah dia akan buat urusan dunia dia, imam dia nak tidur, imam dan sebagainya, barulah dia masuk kerja. Ini ahwal pada bulan Ramadan. Kita sama je, beza ada tahajud je sikit, ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada apa? Tarawih je sikit. Ada kedok sekarang? Ada. Ramai kedok? Ramai. Sebab tu Nabi SAW sebut apa dia? Allah Ta'ala menyembunyikan kekasihnya di kalangan hamba-hambanya. Ada. Ramai ataupun tidak? Ramai. Siapa? Wallahu Ta'ala a'lam. Peringkat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya, mendirikan malam lagu mana? Dia mendirikan separuh malam. Mendirikan separuh malam lagu mana? Dia tidur dulu pada, kita kata, 1/3 malam. Dia tidur di 1/3 malam, kemudian dia bangun di 2/3 malam, kemudian dia tidur balik di 1/3 malam. Dan kata Imam Ghazali, ini adalah seafdal. Cuma dah nak banding nombor satu tadi, orang-orang yang Allah Ta'ala pilih sahaja sini. Kalau nak pergi dengan ikhtiar dan sebagaimana, kena usahakan di peringkat yang kedua. Yang ketiga lagu mana? Mereka yang mendirikan 1/3 malam. Mendirikan 1/3 malam lagu mana? Mereka tidur di 1/3 malam,
kemudian mereka bangun beribadah, kemudian mereka tidur lagi di 1/6 malam. Tak faham tak? Kayak gini, nak suruh otak bergerak sikit. Tengah-tengah panas. Pukul 3 ni biasa sedap naik atas katil. Jadi kita pakai matematik sikit. Sebab tadi nak sebut dah. Dia tak nak sebut waktu secara khas. Sebab malam di setiap negara beza. Yang kedua, malam di setiap musim berbeza. Macam sekarang malam kita sekejap. Tak, kejap je. Sebab apa dia? Sebab musim panas. Jadi ulama' meletakkan dobitnya adalah dia tidur di 1/3 malam, kemudian dia bangun beribadah, kemudian dia tidur balik di 1/6 malam. Jadi kalau maghrib tu pukul 7. Pukul 7 apa ni? 7.40. Subuh pukul 3. Rashid kata 3.40. Anda pegang Rashid lagi . Walaupun zahirnya Rashid macam salah. Jadi antum bahagi 1/6 dan antum bahagi 1/3, maka antum akan dapat jawapan dia. Boleh? Surah yang keempat adalah mereka bangun di 1/5 ataupun 1/6 malam dan mereka langsung tidak tidur selepas daripada itu sampai waktu subuh. Itu surah yang keempat. Kemudian surah yang kelima, siapa dia? Mereka-mereka yang tidak menetapkan bila nak kena bangun. Tak kira 1/3 malam, tak kira 1/2 malam, tak kira 1/6 malam ke 1/5 malam. Dia tak tetap. Bila dia bangun, dia akan bangun. Kalau orang kejut dia akan bangun. Dan dia akan mendirikan sembahyang sampailah dia rasa letih. Ataupun kalau dalam kitab sebut, sampailah mengantuk tu menguasai diri. Maksudnya sampai dia rasa letih lah. Kemudian dia akan tidur. Kemudian dia akan bangun balik dan beribadah sampailah pada waktu subuh. Dan kata ulama', untuk orang yang berada di peringkat kelima ni dikira dia mendirikan 2 qiyamul lail. Pahalanya lebih besar. Dan disebut dalam kitab Ihya itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mujahadah para anbiya dalam nak mendirikan malam. Maksudnya mereka bangun, tak tetap waktu ni, bangun beribadat sampailah rasa ngantuk, ataupun bahasa mudahnya sampai tertidur balik. Kemudian tidur, kemudian bangun balik, kemudian beribadat sampai waktu subuh ataupun sampai tertidur balik. Itulah mujahadah mereka-mereka yang nak membangunkan pada waktu malam. Kemudian surah yang ke-6 lagu mana? Surah yang ke-6 adalah mereka yang bangun di penghujung malam, hanya mendirikan 4 ataupun 2 rakaat, kemudian mengkhususkan masa untuk berzikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampailah habis, ataupun bahasa mudahnya sampai masuk waktu subuh. Kesimpulannya, kita masuk tak daripada 6 peringkat ataupun martabat ini? Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Hanya diri masing-masing sahaja yang boleh jawab. Cuma ulama' menyebutkan ataupun Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya ataupun syarah kepada Ayyuhal Wala', sesungguhnya yang menghalang seseorang daripada bangun pada waktu malam dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dosa sahaja. Semata-mata dosa sahaja yang menghalang kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang, anda jumpa, ada orang musafir sekali, tidur lewat dah. Dalam masa tu kami tidur dalam pukul 2, pukul 4 tu bangun dah. Maksudnya apa dia? Bukan keletihan musafir yang menyebabkan dia tak bangun. Melainkan Allah Ta'ala bantu untuk membangunkan dia. Adapun kita, pukul 11 saya memang tak boleh dah. Saya kalau 11 1 minit saya tak tidur lagi, saya akan vertigo. Tak, nak khabar mubalaghahnya. Kalau 11 1 minit malam saya tak tidur, saya akan pening. Esok saya memang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tak akan fokus dalam kelas. Ataupun kalau hafal Quran, tak akan masuk. Sebab apa dia? Sebab tidur lewat. Tapi bangun ke tak? Tak bangun. Begitulah. Kita yang memilih nak ataupun tidak.
Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada satu lagi, tapi sekadar faedah je lah. Ada 7 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ahwal yang dituntut kepada kita ketika mana kita berdoa di waktu malam. Dan ulama sebut kalaulah 7 ahwal ini terkumpul dalam diri kita, insya-Allah secara tajribahnya akan diperkenankan doa kita. Ana sebut secara ringkas je lah. Ana tak syarah dah kot. Lewat. Yang pertamanya adalah orang yang merasa menyesal dengan maksiat yang dilakukan. Yang kedua adalah mereka yang bangun dan juga beribadah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Patuh kerana Allah Ta'ala. Ahwal yang ketiga adalah mereka yang bangun semata-mata dalam hal ahwal keadaan mereka menjauh daripada apa yang Allah Ta'ala larang mereka. Faham tak? Setakat 3 ni. Kena syarah tak? Faham je tak? Ahwal. Ulama sebut ada 7 ahwal. Kalaulah 7 ahwal ataupun keadaan ini terhimpun dalam diri mereka dan mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala ataupun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, secara tajribahnya akan diperkenankan doa mereka. Yang keempat adalah mereka yang mengqada ataupun mengganti amal soleh yang telah terlepas daripada diri mereka. Ikutlah daripada sudut solat duhanya, daripada sudut puasa sunatnya, daripada sudut sedekah dan sebagaimana yang mereka terlepas buat perkara tersebut. Lalu mereka qada, mereka ganti, mereka buat balik perkara-perkara yang terlepas, kebaikan yang terlepas daripada diri mereka. Yang kelima adalah mereka yang menunaikan hak kepada sesama manusia dan juga menjaga diri daripada melakukan dosa. Yang ke-6 adalah selalu bermujahadah ataupun mendidik diri nafsu untuk melaku ataupun ikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Dan yang ke-7 adalah mereka yang berusaha beribadah ataupun berusaha untuk mendapatkan ataupun bersungguh mereka melakukan amal ibadah sebagaimana mereka bersungguh satu ketika dahulu mereka membuat dosa ataupun mereka buat perkara-perkara yang lalai. Ulama sebut kalaulah 7 perkara ini terhimpun dalam diri mereka lalu mereka istighfar meminta ampun kepada Allah Ta'ala ataupun mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, nescaya secara tajribahnya Allah Ta'ala akan memperkenankan kepada mereka. Wallahu Ta'ala a'lam. Boleh? Boleh ni? Boleh sambung ke tak lagi? Ke kena berhenti sini dah? Nampak macam hai-hai belaka dah ni. Tak. Nasib baik mata hitam ada je lagi. Takut tinggal mata putih je belaka lagi tak? Keren elok. Allah. Boleh lagi? Akhwat boleh lagi tak? Dengan panas-panasnya lagi. Mui boleh lagi, Mui? Allah. Mujahadah Mui. Ni nak masuk mujahadah ni. Last. Kemudian baca sikit. أيها الولد روي في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال يا بني لا يكونن الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم ولقد أحسن من قال لقد حدفت في جنه ليل حمامة على فنن وحدا وإني لنائم كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. Allah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian kata Al-Imam Ghazali, wahai anakku yang dikasihi, yang dicintai, telah diriwayatkan daripada wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, beliau berkata, wahai anakku yang tercinta, janganlah sampai ayam jantan itu lebih baik daripadamu. Ia bangun dan juga berkokok pada waktu sahur, sedangkan engkau masih lagi nyenyak tidur. Dalam nasihat yang seterusnya ini, Imam Ghazali bawa 2 kita kata hujah, dalil selepas daripada Imam Ghazali bincang berkaitan dengan nas Al-Quran dan juga hadis.
Imam Ghazali lengkapkan lagi ataupun taukidkan lagi dengan bawa kita kata nas, asar berkaitan dengan kelebihan orang yang menghidupkan pada waktu malam. Yang pertamanya dinukilkan daripada nasihat Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim kata janganlah sampai ayam jantan itu lebih baik daripadamu. Sebab apa dia? Ayam bangun berkokok pada waktu sahur, sedangkan kamu masih lagi nyenyok tidur. Sebab apa boleh jadi ayam jantan ni lebih baik daripada manusia? Ayam, dia boleh bangun pada waktu pagi dalam keadaan kita kata dia tidak ada akal. Dan juga dia tidak ada taklif. Sedangkan manusia, dia ada akal. Akal lagu mana? Dia tahu di mana waktu yang terbaik dia dengan Allah Ta'ala, dia dengan pencipta dia. Sebab apa taklif? Ayam dia ada tak tuntutan untuk sembahyang? Ayam dia ada tak tuntutan untuk kita kata berdoa, minta ampun kepada Allah Ta'ala? Saat kesalahan dia dikira ataupun tidak? Bahasa mudahnya dibuka ke tak buku akaun? Tak buka buku akaun dosa pahala. Sebab apa lebih baik daripada manusia? Dia boleh buat perkara tersebut dalam keadaan tak ada orang pun nak janjikan sesuatu pada dia. Tak, kalau kita train dia bangun pukul 5 pagi, pukul 3, 4 pagi, bagi makan munasabah. Kita kata dia bangun dan berkokok. Tapi ayam tidak. Dalam keadaan dia tidak ada akal, dia tidak ada taklif, dia tidak ada fadilat apa-apa pun dijanjikan kepada dia. Secara fitrah, dia boleh bangun. Manusia dalam keadaan Allah Ta'ala bagi akal, Allah Ta'ala tetapkan taklif, Allah Ta'ala janji pembalasan imma baik dan juga segala nikmat. Dia bangun ataupun tidak? Wal'iyazu billah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Jadi bangun pagi-pagi ataupun sebelum tidur malam ni, letak mindset dalam kepala, aku mesti lebih baik daripada ayam. Kalau tak, kita boleh sebut apa dia? Kita boleh sepakat pada hari ini, ayam lebih baik daripada kita, ataupun kita tukar bahasa kasar sikit. Kita lebih teruk daripada ayam. Kemudian, Imam Ghazali mendatangkan suatu syair. Dahsyat syair ni. Syair ni kata, berbunyi macam mana? Sesungguhnya memanggil-manggil dalam kegelapan malam, burung yang bertenggek di atas kayu, lalu menangis kerinduan, sedangkan aku mabuk dalam tidurku. Tak. Sesungguhnya aku berbohong demi Tuhan yang memiliki Baitullah. Seandainya aku seorang yang asyik, yakni aku seorang yang betul-betul rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tentu burung tersebut tidak akan mendahuluiku dalam menangis kepada Allah. Aku mengaku bahawasanya aku seorang pecinta yang bersangatan dahaga untuk bertemu dengan kekasih. Namun kenapa aku masih lagi belum pandai menangis seperti menangisnya binatang-binatang itu? Gitulah. Lebih kurang je, kalau nak syarah pun lebih kurang dengan binatang tadi je. Dia tak ada syarah dah sebab dia direct dah. Hati manusia yang hidup dia akan terus faham. Dia kalau tak faham tu, hati tu mati. Imam Ghazali bawa dalil beza dengan binatang dah. Tak boleh beza lagi. Teruk pada tu. Jadi kena tanya pada diri kita, binatang ke kita lebih baik? Tak. Tapi kalau kita hina, perumpamakan macam binatang, betul tak? They like animal. Betul tak? Terjemah kot bahasa Melayu lah. Kalau nak kasar, kita terjemah kot bahasa Terengganu. Tak. Tapi takkan nak sebut begitu. Kan majlis kelas tasawuf. Jadi, terjemah kot, nak bahasa kasar sikit, terjemah kot bahasa Terengganu lah. They like animal. Tak. Kalau tak tahu, boleh tanyalah ahli-ahli Terengganu. Sebab apa dia? Nak bagi tahu, kalau kita nak hina orang, kita nak bagi perumpamaan buruk, kita kata macam binatang. Tapi tengok, secara fitrahnya, dalam bab tertentu, binatang lebih baik daripada kita.
Maka siapa yang lebih ini? Kita ke binatang? Bukan nak bagi tahu binatang tu tinggi, sebab binatang mereka hanya semata-mata akan dibangunkan di mahsyar nanti untuk dihisap daripada sudut hak yang tidak tertunai di kalangan mereka. Lalu mereka akan dimatikan selepas daripada tu. Adapun kita akan dibangunkan, maksudnya kemuliaan kita ada di sisi Allah Ta'ala. Bukan nak sebut binatang lebih baik menyamakan dengan binatang, tidak. Sebagai orang yang berakal, kita boleh beza, kita boleh fikir. Kalau binatang boleh buat dalam keadaan mereka tidak dijanjikan apa-apa, kenapa kita tak boleh nak buat? Segala alasan yang kita beri, tak biasa, mengantuk, letih, insomnia, apa nama lagi, bagilah segala 10-100 sebab pun anda buat kesimpulan ataupun anda sebutkan pada hari ini, itu semata-mata terhenti pada sebab hakikat maksudnya sebab syair ni memang kadang kalau kita baca sungguh-sungguh kita yang bukan semata-mata percakapan kita kepada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Aku ikutlah, boleh sambung ke tak lagi? Nak baca sampai asar ke guna?
والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل، يعني كل ما تقول وتفعل وتترك يكون باقتداء الشرع، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصيا، أو صليت في ثوب منصوب وإن كانت صورته عبادة تأثم. Naam. Kemudian kata Imam Ghazali seterusnya, nasihat Imam Ghazali seterusnya kepada anak murid dia, wahai anakku, khulasah kepada ilmu itu ataupun kesimpulan daripada ilmu itu adalah mengetahui cara untuk kita ini membuat ketaatan ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu Allah Ta'ala suruh, larangan dan juga segala apa yang Allah Ta'ala hal keadaannya, jikalau engkau itu sembahyang dalam keadaan memakai pakaian yang dicuri, samalah juga engkau itu dikira berdosa walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan suatu bentuk ibadah. Kesimpulan 3 je Imam Ghazali nak sebut dalam nasihat ni. Yang pertamanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Natijah akhir daripada ilmu yang kita belajar yang bermanfaat itu adalah apa yang boleh memperbetul kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu apa yang Allah Taala tuntut kepada diri kita untuk kita buat dan juga kita tinggal. Itu khulasah yang pertama. Khulasah yang kedua, ibadah yang sebenarnya mestilah dia selari dengan bentuk syarak. Bukan semata-mata bentuk ibadah semata-mata. Sebab itu Imam Ghazali datangkan 2 contoh bentuk. Yang pertamanya ialah kita berpuasa. Semangat sangat ni nak berpuasa. Berpuasa pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berpuasa pada hari-hari raya dan juga hari tasyrik. Semangat dah, walaupun nampak macam beribadah, tapi sebenarnya kita bermaksiat. Begitu juga kita banyak sembahyang, tapi dalam kita sembahyang dalam keadaan kita pakai baju orang yang kita curi. Ataupun kalau anda nak kiaskan sikit tengok dengan waket kita kat Jordan ni, ikutlah kita buat apa-apa dalam keadaan kita meninggalkan tanggungjawab kita, dalam keadaan orang lain kena support, orang lain kena penuhkan tuntutan kita. Contoh, kita buat wajibat sekali sekama. Tak, kita orang kata jadi free rider. Wana belajar dalam track ni, istilah free rider. Tak. Maksudnya hanya sekadar claim, letak nama je. Kena ingat, walaupun kita duk buat tu sebab apa dia? Sebab kita tengah study tak done. Kita tak buat hak kita. Dosa. Walaupun surah menuntut ilmu itu adalah surah ibadah. Samalah juga. Nak kiyah banyak boleh kiyah. Tak? Dalam hal ehwal persatuan, dalam hal ehwal tak, tengok study ni. Giliran masuk, tak masuk. Ataupun masuk dah, tak kemah. Sebab apa dia? Fatrul Azim Ana memang tak sempat. Ana tahu masuk je. Contoh,
Dia kalau nak kiyas banyak boleh kiyas. Sebab tu anak kata nasihat-nasihat ni anak menyampaikan murad. Balik, buka balik malam ni, renung balik. Ada ke dok hak-hak yang kita tidak tertunai? Pesan Ustazah Hana zaman semasa dulu, Ustazah Azizah, guru stam kami, dia sebut apa dia? Dia kata kena cek balik. Takut-takut apa yang menghalang kita daripada ilmu adalah dengan sebab hak kita tidak tertunai dengan orang sekeliling daripada kita. Samalah juga dengan kiasan Imam Ghazali bawa. Surah macam beribadah, surah macam mengaji dah ni. Surah macam orang tilik dengan agama. Oh, ada benda-benda yang tidak tepat dengan syariat ajar pada diri kita. Nak kias kasar lagi banyak. Tak? Pemakaian kita, fashion rambut kita. Tak? Kita hidup dalam, kita kata zaman media sosial. Macam mana ahwal media sosial kita? Panjang nak kias tapi oleh kerana kita nak cepat kan. Jadi khulasah yang kedua, mestilah amal ibadah kita itu bertepatan dengan syariat, bukan bertepatan dengan perasaan kita. Sebab orang ramai dia rasa macam nak ni rasa. Kalau hak jenis rasa-rasa tu nak akhawat lah. Hak jenis berasa banyak sangat ni, tak? Kena cek, kena tilik dengan syariat. Sebab kalau syariat benar, tafadhal buatlah. Tapi kalau jenis rasa-rasa ni, kalau memang jenis malas belajar tu. Wallahu ta'ala. Dua itu adalah daripada sudut intipati yang Imam Ghazali nak khabar. Khulasah daripada ilmu adalah kita tahu ala tuntut ke atas kita. Dia yang kedua sekali Imam Ghazali nak tekankan, kita beribadah mestilah ikut syariat. Tak boleh kita kata ikut perasaan kita. Wallahu ta'ala alam. Sebab nasihat ni zahir. Tinggal lagi kita tengok je dengan kehidupan sehari-hari kita. Naam. Syekh sampai habis. Ayyuhal waladu fayanbaghi laka an yakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i. Idil ilmu wal amalu bila ibtida'i syar'i dalalatun. Wa yanbaghi laka alla taghtarra bi syaqhi wa tammati sufiyyah. لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوات النفس وقتل هواها بسيف الرمات والتراحات واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطلق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة ومتى لا تقتل نفسك بصدق المجاهدة لن تهيا قلبك بأنوار المعرفة. Naam. Kemudian kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, hendaklah perkataan kamu, perbuatan kamu itu bertepatan dengan apa yang telah syarak tetapkan. Kerana ilmu dan amal yang tidak bertepatan dengan syarak adalah sia-sia sahaja. Ni kena tengoklah. Hari ni kita cakap, adakah cakapan kita itu diredai oleh Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai yang syarak telah tetapkan batasnya. Samalah juga dengan perbuatan kita. Macam mana sebut dah tadi kan, contoh perbuatan lagu mana? Pakaian kita. Kena tengok belaka lah. Kena tengok belaka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian, dan sayugialah bagi engkau itu tidak tertipu dengan perkataan-perkataan yang aneh dan juga ketelanjuran ahli tasawuf, kerana jalan akhirat itu hanya dilalui ataupun hanya dijalani dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan juga memotong, yakni dengan latihan yang berpanjangan, bukan dengan perkataan-perkataan yang aneh dan juga ucapan-ucapan yang direka. Ni Imam Ghazali nak bagi tambih. Sebab kalaulah antum baca hayat Al-Imam Al-Ghazali, di samping Imam Ghazali tolak golongan-golongan ahli falsafah ini, Imam Ghazali juga menolak golongan ahli sufi yang kita kata punah, rosak. Bahasa moden sikit, yang berfalasi dengan kata-kata mereka. Sebab, tapi benda ni tak pelik hatta berlaku sampai sekarang. Contohnya lagu mana?
Contohnya, bila mana kita ni dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita telah campat, ni kalau kalam hok pelik ni. Kalau kita telah sampai kepada hakikat, maka syariat itu sudah tidak lagi berguna. Maksudnya apa dia? Kalaulah kita ni betul-betul kenal Allah Ta'ala, tak payah semayang dah. Semayang ni sebab kita tak kenal lagi siapa Allah Ta'ala. Ni cakapan orang Melayu kita di tanah air kita. Berlaku ke tak berlaku? Dia hak sebut makrifat hakikat, tu kena tengok tu. Ataupun bahasa mudahnya, kalau bertemu dengan kita kata perkara-perkara fardu ain, kata Imam Ghazali, maka tinggalkanlah. Sebab Imam Ghazali highlight di hujung tu, sebenar-benar jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dengan jalan mujahadah. Dengan jalan kita ini bersungguh-sungguh. Kita mujahadah dengan apa dia? Mujahadah dengan kita ini lawan hawa nafsu kita. Lawan hawa nafsu ni dengan kita latihan semua. Latihan lagu mana? Latihan contoh, kalaulah kita kata nafsu kita nak kepada perkara yang haram, maka kita tolak. Nak contoh, ada orang, nak sebut untuk lelaki lah, ada orang purang minta kita, dengan cara yang tidak syar'i, ajak couple, ajak mesej orang tak tahu mana hala. Wal'iyazubillah kalau ajak call. Tak. Maka pada waktu tu, nak ke tak? Kalau tengok DP tak lawa, confirm. Tolak dah. Syabak ni. Bukan syabak sini, syabak Zimbabwe. Syabak ni bagus. Kalaulah akhwat tu lawa, nak ke tak? Secara fitrahnya manusia pasti akan nak. Maka pada waktu tu entunglah nak ataupun tidak. Kalaulah kita ini memahami sebenar-benarnya jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah jahadah, walaupun kita nak, tapi dalam keadaan kita tahu marah, hutang marah ada banyak lagi. Tak? Apa nama kita kata, pointer dekat jamiah pun jayyid jiddan, jayyid, waliyazubillah, jayyid kepada makbul. Tak? Lepas tu kita tahu apa dia lagi. Semayang subuh pun banyak kepada ghafilin, lalai tadi. Maka kita tahu, kita kena tanya diri kita, kita bersiap ke untuk tanggungjawab tersebut. Maka kalaulah kita tak layak, maka tolaklah pada waktu itu. Bukan masa. Sebab ada orang dia hanya datang sekadar untuk menjadi cerita. Malah nak panjang lebar. Kan jadi falasi yang disebut oleh Imam Ghazali dan ni. Mana tadi? Sebab sebenar-benarnya jalan itu adalah jalan mujahadah. Tak semesti nak kepada perkara yang haram. Dia boleh jadi kepada malah untuk beribadah. Malah untuk beribadah. Surah ibadah ni banyak. Nak mengulang Quran kepada para orang yang menghafal Quran. Tapi saya mengulang dah sejuzuk. Kita kena tanya balik. Betul ke kemampuan ataupun takat yang kita boleh mengulang tu setakat 2 juzuk je? Setakat 1 juzuk je? Ke kita boleh lebih? Tapi sebab kita berpada pada 2 juzuk, kita tinggal buat perkara yang lain. Kita yang mengetahui kadar kemampuan kita. Maka pada waktu tu kita malah. Maka waktu itulah yang ulama ajar untuk kita mujahadah. Kita mengisi perkara yang sepatutnya. Sebab itu, dia bukan kita kata jalan menuju Allah Ta'ala ini jalan yang kita kata bermain dengan perkataan ahli sufi yang menipu. Dia adalah jalan, kita kata jalan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan anggota tubuh badan kita dan juga kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita melawan hawa nafsu kita. Boleh jadi dalam keadaan sebagai contoh surah kita suka kepada pujian. Kan zaman-zaman media sosial ni Mu'i. Tak? Kalau buat story nanti ramai orang repost. Tak? Buat ayat-ayat kemas sikit nanti ramai orang screenshot. Dalam keadaan kita tahu sebab apa kita nak menulis. Dengan sebab ilmu, dengan sebab nak bagi kesedaran kepada orang, ataupun memang jenis kita nak tunjuk kepada orang. Juga surah-surah pakai media sosial. Tapi dah memang bukan nak tunjuk pada orang. Memang jenis suka ambil gambar, tak ada masalah. Yang kita nak tegurnya adalah kepada mereka yang memang
ambil untuk tunjuk pada orang. Hak ni tak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Begitulah juga. Kalaulah kita nak marah dengan sebab hak kita yang tidak tertunai, kita nak marah. Tapi pada waktu tu syarak kata lagu mana? Syarak kata sabar. Kita sabar ataupun tidak, maka itu adalah kita kata jalan-jalan yang sedang kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita kata berpegang dengan caption-caption yang ada dekat reel TikTok dan sebagainya. Itu semua falasi semua tu. Ripuhlah 100 kali pun, ayat lebih kurang, syibih lebih kurang pun, itu semuanya adalah tipu daya. Itu masyarakat masih lagi berpegang kepada ulama. Zaman kita sekarang ni masyarakat berpegang kepada telefon dan juga media sosial. Kalau dulu kalam yang berfalasi, kalau pada hari ni apa dia? Ayat-ayat yang kosong daripada hakikat kepada Allah Ta'ala. Hakikat yang sebenarnya apa dia? Dalam kehidupan seharian kita, kita rasa nak tidur tapi kita boleh beribadah. Kita memilih untuk beribadah. Maka itu adalah mujahadah. Kita nak marah ke orang. Contoh Hadang nak marah ke Rashid tak? Dengan 1,100 sebab yang memang boleh marah Rashid. Tak, maka Hadang sabar. Maka pada waktu itu antum telah bermujahadah. Antum telah riadah. Riadah ni tak semestinya kita betul semua, tak. Dia akan ada waktu-waktu oleh kerana kita ni manusia, kita akan terjatuh. Deh. Begitu habiskan. Kemudian dan ketahuilah bahawasanya lidah yang tidak terkawal. Tidak terkawal tu lagu mana? Tidak terkawal tu yang pertamanya kita bercakap kepada perkara yang tidak mendatangkan faedah. Faedah lagu mana? Itu ana sebut dah. Faedah ni mizan dia tengok pada dunia, mizan dia tengok pada akhirat. Yang kedua, lidah tak terkawal ni lagu mana? Bahasa kita sekarang, semua benda nak komen. Semua benda nak bagi pandangan. Semua orang buat, semua tak kena. Hak betulnya siapa? Aku seorang je. Ni semua di antara surah-surah yang tidak, lidah yang tidak terkawal. Tapi boleh kiyah lah. Hari ni tak ramai mana dah bercakap. Banyak menulis. Sama je. Antara surah lagi lidah yang tak terkawal lagu mana? Suka berdebat dengan orang. Ikutlah yang nak kiyah. Bukan debat, perbincangan ilmiah. Simposium. Oleh kerana pun, hakikatnya diri kita yang mengetahui. Dan juga hati tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat. Lagu mana? Hati yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang kita kata dipenuhi dengan kehendak dunia. Kehendak dunia lagu mana PI? Kehendak dunia. Ada dah baju raya tahun depan tapi start survey dah tahun ni. Baru habis raya kan? Jadi bersiap untuk raya akan datang. Tak. Dipenuhi dengan kelalaian. Lagi apa lagi surah dunia. Kita ada dah, Allah Ta'ala bagi dah. Ni nak bulan 9 ni kan Apple buat keluar kan. Buat keluar versi yang baru tak. Kita kan peminat ni. Ataupun baru dapat marah, baru dapat elang dan sebagainya. Dah, hati kita dipenuhi dengan kita kata keperluan-keperluan dunia. Antum kiyahlah. Wa ma asbaha dhalik, antum kiyahlah sendiri. Kata Al-Imam Al-Ghazali, maka itu adalah tanda kecelakaan seseorang. Dan apabila engkau tidak mampu untuk melawan hawa nafsu dan juga tidak mampu untuk bermujahadah dengan cara yang sebenar-benarnya, maka sudah pasti hati kamu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa muna, kalaulah kita ni banyaknya dosa, nescaya kita tidak akan merasa manisnya beribadah kepada Allah Ta'ala. Faham tak Ustaz Syed? Macam kita ada Maggi. Selamat.
Kita berhenti nak suruh jawab azan, jangan tengok my phone. Mana tadi Rashid nak bagi contoh minta ni? Tak payah Rashid lah, kita ambil kita secara umum tak. Kita bila mana kita ada Maggi, kita balik tak? Kita rebus biar kembang molek. Tak payahlah kembang molek, kodok-kodok sepatutnya 2 minit, 3 minit tak. Kita letak repah, kita letak rencoh dan rempah dia tu. Lepas tu kita makan. Hak mana kita rasa sedap? Mesti hak kita letak repah, betul tak? Sebab dia berasa, dia ada benda. Maka begitulah. Kita bila mana kita beribadah kepada Allah Ta'ala, ada tak di kalangan kita lepas semayang, tak sabarnya nak semayang subuh esok? Ada tak? Ada tak? Ataupun mengulang Quran, tak berhenti mengulang Quran ni. Ada ke tak? Tak. Allah Ta'ala mungkin ada, tapi bukan kita lah. Bukan anak secara khusus ni. Sebab apa dia? Sebab tadilah. Kata Imam Ghazali, sebab pada akhirnya kita banyak mengikut hawa nafsu. Sebab apa dia? Kata Imam Ghazali, pada akhirnya Imam Ghazali nak khabar, apa kita tak rasa perkara tersebut? Sebab banyaknya dosa yang kita buat. Nak faham rasa manis ibadah tu lagu mana? Dia macam ni, nak tunjuk contoh yang tu. Contoh yang tu beli air dekat bang boba tu kan. Lepas togok setegok tu rasa nak togok ke? Teguk yang tu. Nak tak? Tak. Sebenarnya lepas orang macam lain kan. Zoom. Yakin kita dah hawa nafsu mungkin sedih kalau kan ayuh Allah baca lagi masuk ni supaya kita kalau apa nama terminal habis sampai sini. أربعة أمور تحب على السالك واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني لا يستقيم جوابه بالكتابة والقول بل إن تبلغ تلك الحالة فاعرف ما هي وإلا فنقله من المستحيلات لأنه ذوقي وكل ما يكون ذوقي بالقول كحلاوة الحلو ومرارة المر لا تعرف إلا بالذوق. حكي أن عنين كتب إلى صاحب له أن عرفني لذة المجامعة كيف تكون فكتب في جوابه يا فلان إني كنت حسبتك عنينا فقط. Ininan tu orang yang mati pucuk ataupun bahasa mudahnya orang mandu lah. والآن عرفت أنك عنين وأحمق إن هذه اللذة ذوقية إن تصل إليها تعرف وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. Kemudian hak ni penutup kita lah hari ni. Hak ni pun nak tak syarah dah. Sebab dia kalam dia direct dah. Kata Imam Ghazali, wahai anakku, ketahuilah bahawa yang engkau tanyakan kepada aku itu masalah apa? Yang tidak dapat dijawab dengan tulisan dan juga perkataan. Antara masalahnya adalah masalah yang disebut oleh ulama' masalah berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ru'yatullah.
Yang kedua pada masalah yang disebutkan berkaitan dengan tajalli. Allah Ta'ala menzahirkan diri dia. Perkara-perkara yang kita kata masalah sufi lah. Tu Imam Ghazali kata tidak dapat untuk dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya, yakni perkataan, yakni perkara-perkara tersebutlah, setelah daripada engkau ini beramal, maka barulah engkau akan faham. Maksudnya, kalau nak bahasa mudahnya, daripada sudut manisnya beribadah, yang orang kata arif billah, mengenal Allah Ta'ala tu lagu mana. Kita, bila mana kita sebut arif billah, kita sebut, kita faham dengan terjemuh literal. Orang yang mengenal Allah Ta'ala. Tapi para ulama, bila mana diberi gelaran arif billah, dia membawa kepada makna pemahaman yang lain. Lagu mana? Tengok kata Imam Ghazali. Kerana masalah-masalah ini adalah masalah yang tidak masalah zauqiyah ini adalah masalah yang dapat difahami sebenarnya kecuali setelah daripada kita ini merasai secara hakikatnya. Maka masalah-masalah ini tidak dapat disifatkan dengan perkataan, tetapi mesti dicuba, mesti dirasai, seperti manisnya sesuatu perkara yang manis dan pahitnya sesuatu perkara yang pahit daripada dirasai. Contoh hari ni, kalau anda minta untuk antum cerita bagaimana manis, boleh tak terang kepada anda? Manis tu apa dia? Manis. Manis itu adalah manis. Betul tak? Boleh tak untuk kita terang pada orang? Tak boleh. Dia adalah benda yang dapat difahami dengan rasa. Maka begitulah para alim ulama, para orang-orang yang soleh, yang telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal dan juga mujahadah mereka. Apa kita tak rasa? Sebab kita tak mujahadah. Sebab apa kita tak rasa? Sebab kita malah. Kemudian Imam Ghazali kata, seperti mana dihikayatkan ada yang telah mati pucuk menulis surat kepada kawannya dan meminta daripadanya untuk menerangkan kepadanya akan kelazatan jimuk tu macam mana. Sebab apa? Bawa kisah ni sebutkan di antara nikmat yang paling lazat atas dunia ni, nikmat jimuk lah. Lagu mana? Tak nikah lagi, tak tahu. Antum tak nikah lagi, anak tak nikah lagi. Kalau anak nikah pun, kalau antum nikah pun, antum nak terang pada orang, nak terang lagu mana? Barang rasa. Bawa. Lalu kawannya menjawab, tak, sebelum daripada ni aku hanya tahu mu ni mati pucuk je. Tapi lepas daripada mu tulis surat ni pada aku, rupa-rupanya, bahasa mudahnya lah tak? Rupa-rupanya mu ni bukan semata-mata sekadar mati pucuk, tapi rupanya dengan penyakit bodoh. Tak? Sebab kelazatan jimuk itu hanya dapat diketahui dengan rasa. Bila mana kita merasa, barulah kita. Tak? Jikalau engkau ni belum lagi merasainya, sudah pasti engkau tidak akan mengetahuinya. Dan hal ini tidak dapat diterangkan dengan perkataan ataupun tulisan. Ataupun bahasa mudahnya, sebab apa orang ada setengah-setengah orang seronok bangun pada waktu malam? Sebab dia rasa perkara yang kita tidak rasa. Sebab dia dapat perkara yang kita tidak dapat. Kalau ada sahabat-sahabat yang ambil prinsip perakaunan hari tu, dulu-dulu dah tak? Kalau dapat imbang, tak? Debit dengan kredit itu, dia adalah suatu shock yang tidak dapat untuk diterjemahkan. Tak? Hanya orang yang imbang sahaja boleh memahami. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, geng-geng yang prinsip perakaunan kita boleh terjemah lah shock tu lagu mana tak? Orang-orang budak sekarang mana faham? Lagi-lagi budak di ini. Tak faham. Orang yang ambil akaun je akan faham. Maka begitulah. Nak bagi tahu apa dia? Kesimpulan daripada kita beribadah kepada Allah Ta'ala, kita rasa Allah, yang ulama' duk sebut kita dalam jagaan Allah Ta'ala fi hifzillah, kita rasa Allah Ta'ala melihat kita akhir daripada natijah ihsan tu lagu mana, kita merasa kita melihat Allah Ta'ala ataupun Allah Ta'ala lihat kita. Perkara tersebut kita tidak akan dapat melainkan kita bermujahadah, hati kita tertuju dengan usaha-usaha sepenuhnya kepada perkara tersebut.
Bila kita akan rasa, bila mana kita mencukupkan syarat-syaratnya, Allah Ta'ala akan mengizinkan perkara tersebut kepada atas kita. Bila nak kena mula? Mula terus. Apa sahaja yang kita kata syarak, tak nak kita buat, tinggal. Tapi sayang dan dapat gantian daripada apa yang itu tinggalkan. Ganti lagu mana? Sesuatu perkara yang antum tinggal kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan ganti kepada itu. Tak payah fikir dah pemberian Allah Ta'ala nak bagi lagu mana. Yang kita kena fikir lagu mana kita nak buat apa yang Allah Ta'ala perintah kepada kita. Kesimpulannya, segala perasaan yang berlaku lintasan dalam kelas kita pada hari ini, jangan terhenti di sini. Ana sebut berulang kali, kita bertasawuf bukan dalam kelas tasawuf. Hakikat bertasawuf adalah dalam kehidupan seharian kita. Masa itulah baru kita tengok kita ni betul ke tak mengaji tasawuf. Ataupun hanya sekadar hadir kelas tasawuf. Jadi wallahu ta'ala alam. Ana tak syarah panjang dah 3 nasihat akhir tu. Ataupun 2 nasihat akhir tu. Dia kena balik, kena tilik diri. Kalau kau datang tak? Banyak nak kata kalau kira nak kata kan. Tapi ana mengikut nasihat Imam Ghazali supaya mengawal lidah. Moga-moga mendapat zauq apa yang disebutkan oleh para golongan sufi. Moga-moga ada kebaikan dalam pertemuan kita pada hari ini. Ana minta maaf banyaklah tangguh daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelas hari Isnin baru ni. Cuma nak tanya untuk Isnin minggu depan dan minggu depan sekali lagi nak buat ke tak? Maklumlah hitungkan dalam fatrah mujahadah. Gua nak akhwat nak buat ke akhwat? Ahwal dia lain sikit dengan Syabat. Syabat malam masih okay. Nak buat ke nak tangguh dulu ke lagu mana? Ini okey habis. Tengok Syafi'i adalah contoh mujahadah. Esok exam dengan Dr. Nak baca kitab 3 hari 4 hari sebelum dah. Hana tengok pergi buat apa? Baca kitab Taufiq Manhaji fi Aiman. Inilah fuqaha dalam dak asariyah sekarang. Contoh mujahadah. Exam esok ni Dr. Nabil pula tu. Ajib. Macam mana? Akhwat nak buat ke kelas? Oh, tak ada jawapan. Boleh yang bermakna boleh sungguh ke? Boleh dengan